unboxing semua barang-barang yang ada dekat office dan ini juga. Ini antara parti yang besar. Baru lah weh, aku tengok ni. Hai guys, saya video perniagaan kedai saya Farida. Sekarang hari ini adalah hari di mana saya nak unboxing semua barang-barang yang ada dekat saya punya office dan ini juga nak unboxing semua barang-barang yang saya beli untuk saya jadikan saya punya inilah. Okey, so jom kita mulakan dengan barang yang pertama. Sebab barang saya beli banyak sangat dan majoriti yang saya beli tu semua online lah. So let's go. Dan majoriti barang yang pada beli semua daripada online. Dan sebab itulah banyak sangat yang berbalut-balut yang pun tak sempat nak buka lagi. So hari ni manakan kita dah siap semua daripada segi cat, ni kita dah siap semua dari segi mop lantai dan kita nak pasang kapet. So manakan nak pasang kapet, kita akan unboxing lah. Let's go. So ni warna yang pada beli. Ini pun nak letak ni kenapa dalam game nak buat warna lain? Kurang masalahnya saya di kapet. Saya kira dah 16,5 kaki punya semangat bagi kat orang nak dapat mengerti. Rupanya banyak ni. Saya tak cukup. Saya terpaksa untuk order lain dan yang ni kita kena letak tepi dulu. Saya akan set up bahagian untuk yang cantik dulu lah. So dia juga kapet tapi kapet lain. Let's go. Sekarang so, kita ada kapet baldu. Saya beli dekat TikTok juga. Semua TikTok. Nama hijau. Dan kita ada wood punya wallpaper. Dan kita ada juga marble. Jom kita unboxing. Tengok sikit. Yang dia dah ni. Wah, cantiknya. Jom. Korang teman saya pasang dulu. Let's go. Sekarang bahagian belakang pun dah siap. Terus sekarang saya tengah pasang bunga. Tapi sebelum pasang saya nak cuci dulu. Sekarang kita nak unboxing. Barang beli sekarang. Wow. Buka pelan-pelan. Wah, pada dia beli live lah. Wow, lampu bodoh. Lampu bodoh. Okay, jadi kita pasang dulu. Banyak lagi. So, next item kita akan unboxing. Ini antara parti yang besar yang saya beli. Inilah. Pada beli baru lah weh, aku tengok ni. Sekarang patung kita pun dah siap pasang ni. Saya beli patung baru. Orang memang cantik ni. Kita kalau koyok plastik ni lagi cantik. So kita ada barang yang kita perlu di unboxing kan. Saya pun tak tahu lah macam ni. Kita kan remote benda ni. Oh, saya tahu apa. Ini untuk sofa saya. Dan kita ada. Oh, ini untuk bakul nak letak baju yang kita nak dipasang Ini sebab kita perlu pasang dia punya. Sekarang kita orang dah siap pasang. 1, 2, 3, 4. So, banyak lagi benda nak unboxing nampak ni. Ni nak kena unboxing. Okay, kawan-kawan, tadi pun kita dah baru je dapat pasang lampu bodoh. And ni dekat kawasan sini kita akan pasang kapet semua kan. So ini pada beli cermin stand daripada Rabur Labino dekat Puchong lah. Kita datang ke kedai saya, kedai saya dekat Puchong. So kita pada beli ada stand siap-siap murah je. Pada beli kedai tu kita punya bahagian cermin, tapi kita tak letak kat sini lah. Kita akan dekor-dekor sebab kat situ ada lemak. Sebab kat situ ada pokok dan dekat situ pada pokok. Nanti kita hias lah. Pokok ni ada banyak lagi. Kat dalam tu pada beli dekat Kaison. Jom pada tunjuk. 2 butir. 2 pokok pada beli dekat Kaison. Harga berapa lagi. So kita nak letak. So pada tak beli lagi dia punya stand untuk letak apa pokok kan. So, kita letak je dulu kat mana-mana.
Okay korang, so kita tengok sini. Kita beli apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bulus-bulus. Wah, dia bagi free gift. Banyak dia cincin dia bagi. Bagi cincin? Wow, lepas ni tak pakai 196 lah pergi. Kita ada kapet bulu-bulu. Kapet bulu-bulu ni bukan bulu-bulu biasa, memang bulu-bulu tebal betul yang korang beli. Ni kita ada bulu. Oh, ni batang pipe korang beli. Sebab murah ke, RM2 je. Lepas tu ini kita punya nak letak kat langsir tu. Kalau langsir kita nampak cantik sikit. Sebab ini apa kupang je. Guys, kita ada apa ni? Oh, beratnya. Beratnya Allah. Cantiknya barang apa kat ini? Wow. Apa ni? Tak ingat ni pada beli barang-barang ni. Lepas ke tarikh birthday pada kan dah dapat kedai ni 25 ke 26 macam tu pada dapat. So pada dah banyak dah beli barang. Jualnya sebelum nak masuk pun dah banyak beli barang. Ni baru dah nak ambil sibu. Ni meja kecek. Cek. Okay. And kita ada juga ni apa ni? Korang masak apa? Wow. Cantik banget. Wow. Tapi beratnya dia punya ni. Ini pada beli lampu. Lampu ni memang comel gila. Pada beli dekat Puchong kok. Nama kedai tu apa dia? Dia satu area warehouse dengan TNB Puchong. GMM. Tak silap. Kat situ warehouse tu memang besar gila. Pada beli terus kat situ. Cantik tak? Pada dah try pasang, try buka lampu. Memang nampak estetik. So kita biar dulu plastik nanti kita buka. Ambuk. Memang banyak lagi tak unboxing ni, tak unboxing lagi ni. Banyak lagi. Okay korang, so let's kita sambung unboxing lagi. Banyak lagi benda yang perlu disambung. Oh my god. Oh, lampu. Korang, next item kita akan unboxing. Wow, lampu. Oh my god, lampu kaca cantiknya. Sekarang next item. Wow, ini semua untuk toilet. Ini tebal gila kapal dia. Tu lah beli ni murah. Berapa duit ya? Dua ni rasa dalam belah ni. Tu RM5. Tebal gitu. Okey, ini untuk toilet. Apa ni? Ini pun untuk toilet. Ini pun sama lah. Okay. Dan lagi ke korang. So next item barang daripada SSF. Oh, kita ada tempat baju yang comel, estetik. Dan kita ada barang-barang toilet. Ni untuk sabun gitulah. Wah, cantiknya. Wow.
ni pun daripada SSF. Sangat cantik. Ni kita akan letak bunga sana cantik. Next kita ada tempat ni. Okay, next kita ada bantal kebu-kebu ni untuk letak atas sofa. Tapi bantal kebu-kebu ni pada tak mau lah buka lagi sebab nanti kalau pada buka dah akan kembang. Sebab bantal ni kan besar, nanti dia akan kembang. Saya tak nak buka lagi. Sebenarnya banyak lagi tapi pada buat pelan-pelan lah sebab dalam bilik lagi nak tunjuk, tapi biarlah korang pun dah tengok lah. So ni kita ada lampu lagi, tengok pada waktu lampu ni lampu gentong macam tu, cantik sangat. Nanti dia akan keluar warna macam light warm macam tu, warna-warna macam ni. Dan kita ada juga lampu sama juga macam tu tapi dia warna putih. Aku tak tahu kenapa lah aku beli warna lagi ni. Itulah. So saya rasa macam itu je barang yang saya akan unboxing kat korang. So seperti korang tengok ni banyak sangat ni kat tepi-tepi ni kan. Dalam bilik lagi. So saya punya patung-patung lagi, saya punya seat untuk fitting, bilik fitting, semualah. So totally cost saya rasa dalam berapa kalau totally cost sekali dengan aircon 20 lebih. Lebih kurang 20 lebih lah, 20 ke 20 lebih. Itu tak termasuk dengan pakaian, tak termasuk dengan itu prop sahajalah, prop sahaja, tak termasuk dengan pakaian. So saya sebenarnya saya buat benda ni, saya tak mengharapkan apa-apa pun. Cuma saya mengharapkan untuk long term lah, long term daripada hidup Farda ada kedai. Mungkin daripada Farda buka ni Farda dapat belajar sikit-sikit. Belajar nak segitu, belajar nak segini. Sebab kita kan banyak kita ni muda lagi. Jom lagi perjalanan kita. So korang, saya pun tak ada apa-apa nak di-unboxing kan lah. So itu je lah konten pada kali ni. Farda minta maaf kalau konten ni agak terhuru-hara, tapi inilah konten ni lah yang Farda tunjuk kat korang daripada A sampai Z. Macam mana proses untuk Farda pasang, proses daripada Farda order barang. Memang lama sangat-sangat sebab Farda nak ikutkan pada dah boleh start jalan ni daripada 26 bulan 4. 26 bulan 4, bayangkan sekarang dah. Ni video ni Farda akan post selamat lagi. Sebab sekarang macam sekarang ni dah time dia orang tengah dekat janda baik. Akan ni bulan lah 12 Mei tak ingat dah. So korang, saya betul-betul appreciate yang mana yang support saya, yang mana still sokong saya. Even saya dah even saya ni dah tak komit dalam bahagian YouTube, tapi saya komit daripada saya punya kerja lah. Saya komit untuk diri saya dan saya tahu apa yang saya buat, insyaAllah lah. So macam korang tengok ni, saya memang hari-hari ada dekat sini. Majoriti hari-hari saya akan ada dekat sini. Saya akan datang pasang. Kalau tak datang pasang pun saya akan datang tengok apa yang patut saya buat, apa yang memang ramai dah. Memang banyak kali dah saya datang sini. Dan saya bawa juga saya punya akak Ashish Adila tu, Farda punya mua tu. Sebab Farda terinspirasi dengan dia lah. So dia pun datang tengok dengan husband dia, dengan anak dia. So benda-benda ni semua pun dijayakan oleh saya punya big supporter. Gitulah. So tanpa dia pun saya tak akan berjaya buka ni. Memang saya tak akan berani. Sekarang itu je lah konten saya pada kali ni. Jumpa next konten. Mungkin next konten ni saya akan tunjuk kat korang the reveal, betul-betul reveal persiapan ataupun video launching dia lah. Okay, so korang doakan saya, semoga saya dapat launching dengan berjaya. InsyaAllah, alhamdulillah. So macam korang tengok ni, saya memang hari-hari akan video call dengan mak saya. Kalau saya datang di sini, saya akan video call dia. Saya akan tunjuk kat dia tengah buat apa, ini tengah buat apa, macam ni. Semua ni nak ikutkan warna asal tu warna kuning lah, kuning. Tapi saya punya bakal tu dia cat semua kalau putih ni. Alhamdulillah semua dah settle. Saya sangat-sangat appreciate. Dan kalau saya nak upuh orang untuk cat ni adalah 2,000 lebih juga ni. Dan sekarang doakan saya lah, semoga dia memudahkan segala usaha untuk buka saya punya kedai ni lah. Korang pun dah tahu dah kan kedai pun saya nak buka, insyaAllah. Doakan supaya hari launching tu berjalan dengan lancar. Dan saya akan reveal video ni juga pada hari yang saya akan launching lah.
So itu je lah konten kita pada kali ni. Jumpa pada next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum. Kita settle. Okay.